Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hazil Hashim menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menerima sebanyak 337 aduan konflik hidupan liar di Gomusang pada tahun lepas. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata daripada jumlah itu, sebanyak 218 aduan melibatkan konflik berkaitan gajah, manakala 47 aduan berkaitan harimau. Katanya Perhilitan telah mengambil beberapa tindakan bagi menangani konflik manusia hidupan liar yang melibatkan gajah dan harimau di Gomusang. Ini termasuklah 306 kali kawalan rondaan serta pemantauan di kawasan konflik yang terletak di habitat hidupan liar. Beliau menjawab soalan Datuk Ngeh Koh Ham di Dewan Rakyat semalam yang ingin tahu tindakan susulan yang diambil oleh kerajaan di jajahan Gomusang memandangkan beberapa orang maut akibat gajah dan harimau kebelakangan ini di kawasan tersebut. Nik Nazmi berkata pihaknya juga menggalakkan peternak haiwan membina kurungan ternakan dengan lebih kukuh dan menguruskan haiwan ternakan dengan lebih sistematik serta bertanggungjawab bagi mengurangkan konflik hidupan liar. Beliau berkata kerajaan telah menyalurkan bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar, bantuan kewangan secara sekali beri kepada 246 pemohon dengan peruntukan sebanyak RM978,000 pada tahun lepas.